Kita ni jangan tahu, kita ni bukan melahirkan tuan kita bukan melahirkan tuan. Jadi tu anak dengar arahan kita, bukan kita dengar arahan anak. Budak dia guna muka ibu, buat fake account tu, followers tak ada, cacah. Kalau berani tunjuklah diri. Mai sini Hera, ibu nak cakap sikit ni ni kiranya macam isu-isu orang kata tengah hangat sekarang ya. Permainan orang kata game yang anak-anak kita main sekarang ni pun dah orang kata berbahaya untuk anak-anak juga ya. Walaupun kita rasa macam sekadar game, tapi rupanya game tu adalah orang kata merosakkan minda anak-anak ya. Ni especially ni. Tapi yang ibu rasa agak bersyukur juga ni, anak ibu ni memang daripada awal-awal lagi ibu larang diorang main Roblox sebelum hari tu diorang ada minta yes, tak kira lah. Sekejap, sabar, itu sabar. Itu ada juga ibu minta suggest daripada orang ramai kan, okey ke Roblox ni, okey ke kan? Sebab yang mana yang nak main tu ibu nak dengar lah juga pandangan korang. Ini untuk budak-budak tau, mungkin dewasa tu mungkin okey lah, tapi ni untuk di kalangan kanak-kanak lah. So macam ramai juga cakap dekat situ Roblox tu yes ada dia punya kelebihan dia. Ramai juga yang cakap saya belajar bahasa Inggeris daripada situ jugalah, tapi kemudaratan dia itulah kan, sebab korang akan chatting. Ibu tak tahu sebenarnya Roblox ni rupanya dia ada chatting juga dengan orang luar, dengan orang mana-mana tak tahulah kan. Lepas tu ada juga isu pasal Roblox ni juga, orang kata apa, macam mana yang orang kata chatting yang sangat bahaya lah. Kiranya anak kita masih budak lagi kan. So baru-baru ni dengan kes orang kata sanggup adik dia kan disebabkan pasal coin Roblox tu, tak tahulah Robux ke apa, tak tahu, ibu pun tak tahu benda tu. So ini adalah kerajaan yang keluarkan senarai-senarai daripada orang kata 10 senarai game yang berbahaya. Contoh ibu letak dekat sini, okey, korang tengok ini adalah 10 yang kita perlu pantau anak-anak kita main So dekat sini ibu tak nampak lah game anak-anak ibu. Anak-anak ibu dia main paling banyak main adalah apa? PKSD. Block Blast tu dia banyak education lah kan. So ibu memang akan sentiasa pantau, sebab handphone ni diorang tak boleh buka sesuka hati tau. Diorang takkan dibenarkan buka dan hanya menggunakan telefon Sabtu dan Ahad. Password ibu, thumbprint pun ibu. Memang ibu takkan benarkan, sebab alhamdulillah mungkin sebab ibu dah biasakan orang pada awal lagi. Dia bila-bila kita dah buat benda tu lambat kan. Macam lagi gadget ni sangat orang kata addict kan. Anak-anak akan macam cepat tantrum, cepat akan rasa protes kalau kita rampas ataupun kita ni kan, kita ambil tiba-tiba kita hentikan dia untuk bermain kan. Yes, ibu faham benda tu. Sebab ibu buat diorang ni macam cara dulu-dulu ibu tahu. Dulu memanglah tak ada telefon sangat kan, tapi memang ibu cakap je dengan ayah diorang kan. Ibu plan untuk hanya Sabtu Ahad saja. So diorang pun dah tahu dah rules macam mana. So diorang tak protes. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah anak-anak ibu alert benda tu. Cuma yang kadang-kadang kalau dia buat kesilapan macam itu kan, itu yang orang budak-budak bocah ni berhentan-hentan, itu pun nak kena info ke? Yes, aku kena info lah, sebab ada orang macam kau lah kan, bermasalah macam kau lah. Kalau buat salah tak boleh terima hukuman. Anakku tak. Anak ibu terima. Kau tak yang menghentan-hentan, itu pun aku kena bagi tahu. Yes, kalau aku bagi tahu kenapa? Terima ya. Kenapa? Kalau ibu dah dia ni betul lah. Kalau ibu bagi tahu kenapa? Apa masalah awak? Awak sakit hati. Lagi banyak ibu akan bagi tahu. Kalau awak tak mampu jadi macam Hera, senyap. Okey, senyap. So yang ni yang ibu nak tekankan adalah yang game yang 10 game ni, dia kalau tak efek pada orang lain tak apa kan. Korang main tapi efek ni pada orang lain. Mungkinlah katakan adik-adik dah kena dah ni. Ceritanya baru-baru ni kat sekolah ada kes yang korang tahulah kan, kes-kes ni semua disebabkan permainan yang macam ginilah. Amaran sekolah. Okey, daripada pihak sekolah sendirilah yang mengatakan yang ada 10 game ni sangat berbahaya untuk anak-anak. So sila pantau. Ibu pun buat benda yang sama, walaupun anak ibu dalam orang kata apa, ibu tahu permainan apa yang dia main, tapi tetap juga dipantau. Okey, so tak ada merontak ke, protes ke, tak ada. Tapi make sure kita akan explain dengan anak lah kenapa mak tak kasih, kenapa ibu tak kasih. Dia akan faham, InsyaAllah. Kita ni jangan tahu, kita ni bukan melahirkan tuan kita bukan melahirkan tuan. Jadi dia anak dengar arahan kita, bukan kita dengar arahan anak. Kita bukan melahirkan tuan. Kita boleh main game ni Sabtu dan Ahad je, bukan Isnin, Selasa sampai Jumaat itu. Bukan waktu sekolah. Ingat pesan, okay? Bukanlah ibu terbaik, tak. Bukan, ibu tak cakap ibu terbaik, tapi kita mengharapkan kita kena cakna dengan anak kita. Kerana anak-anak kita ni punca orang lain pula jadi masalah disebabkan anak kita. Tu yang kita tak nak, okay? So kita kena pantau sendiri anak kita tu. Walaupun kita nampak apa orang kata anak kita tu okey dekat rumah, tapi dekat luar dia dah buat ke orang lain ke kan. Kita tak boleh macam tu, tak boleh. Memang tak boleh. Okay, sila pantau anak-anak, game anak-anak. Ingat pesan ibu. Ibu kalau ibu marah tu ada sebab. Inilah sebab-sebab dia. Jadi diorang ni tak pernah lagi. Tak ada. Marah ibu nak Roblox pun nak Roblox tak ada. Tak ada. Marah memang kasih sayang. Marah kasih sayang. Okey. Bukan ibu cekik dia kan. Kalau tak apa ibu cekik dia kan. Tak ada. Tak ada. Tak mati lagi anak aku. Elok je.
hidup lagi. Hidup lagi. Ada orang kata mental lah apa, tak ada. Anak aku tak mental. Tak mental. Aku ni nak pergi seminggu ni pun dah nangis. Aku tak ada tau. Seminggu aku nak pergi balik kampung nak jaga mak. 8 hari menangis. Diorang duduk menangis-nangis. Itu ke tanda orang kata seorang anak. Kalau anak tu kata tak sukakan ibu, dia puas hati kalau ibu tak ada. Tapi dia menangis. Menangis. Menangis sebab ibu tak ada. Aku kata tak ada. Faham? Okay, so pantau ya, tolong anak-anak pun, budak-budak sekali. Tolong dengar arahan mak tu. Jangan duk tantrum lah. Tak faham, mak ni tak faham lah saya ni. Mak engkau dah lahirkan kau nak ni pula, nak arah-arahkan mak engkau pula. Baik. Dengar arahan mak. Apalah. Tahu game tu seronok, tahu. Tahu. Tapi benda tu lah orang kata punca tau. Korang boleh melawan cakap mak. Korang tak dengar kata mak, itulah punca dia. Faham tak? Maaf lah, maaf cakap ya. Maaf cakap. Itulah. Please korang perhatikan sikit lah. Okay? Kalau katakan dah besar tu tak apa. Ni jadi budak-budak lagi ni. Kalau apa orang kata, tak tahu lah, mungkin 13 tahun ke bawah tu tak elok lah kot kan. 13 tahun ke atas tu okey lagi lah, boleh berfikir lah. Cuma game-game ganas tu lah. Game-game ganas tu janganlah. Macam Roblox tu ibu tak pasti sangat game dia macam mana. Cuma itu adalah punca lah, salah satu punca itu sajalah. Okay? Okay? Ibu tak marah tau, tapi ibu nak ibu risau dengan keadaan anak-anak kita sekarang ni. Okay? Macam dalam komen-komen ni pula, biasanya ibu nampak budak-budak bocah je, budak-budak je yang nak haters, nak apa kan. Mungkinlah korang ni terlalu banyak sangat dengan gadget sampai korang ada tak ada, apa tak ada. Nampaklah budak-budak sekarang yang memang, aku ni haters aku memang bocah tu. Ujung-ujung dia minta blind box. Ujung-ujung ibu boleh minta tablet. Ibu nak blind box, ibu guna fake account. Lepas tu ada lah tu, ni mesti budak-budak ni guna muka ibu buat fake account tu. Followers tak ada, gajah. Kalau berani tunjuklah diri gitu. Ingat aku kau ya. Okey lah korang, so pantau main elok-elok. Kalau dah tahu mak tu dah tak bagi, dengarlah kata arahan mak. Okay, jadi anak baik. Bye bye.